Anak saya sakit, banyakkan istighfar. Perniagaan saya rugi, banyakkan istighfar. Saya tak dapat anak sudah 13 tahun, banyakkan istighfar. Dalam Quran disebutkan, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Fungsi istighfar ni dia macam ubat yang kita ambil, ubat tu untuk pelbagai. Istighfar macam mana ustaz? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 5 saat 5. Beli tasbih, letak dalam poket. Jangan gantung dalam kereta. Sekejap dia gantung 3 tahun. Ubat terakhir ialah 2 rakaat solat. Yang ni yang paling best sekali dalam hidup saya. Ini antara ubat yang sering saya gunakan. Bila dia mai sampai menggeletar tubuh badan, tuan. Bila ujian, Allah Ta'ala uji, menggeletar tubuh badan. Habis 2 rakaat, bangun lagi. Habis 2 rakaat, bangun lagi. Habis 2 rakaat, bangun sampai tenang. Lepas tu Tuhan buka jalan. Solat antara ibadat yang menjadi wasilah yang menghantar seseorang itu sebagai pengangkutan yang paling laju dia dengan Allah Ta'ala melalui solat. Kadang doa kita Tuhan tak makbul, tapi solat Tuhan makbul. Ada seorang bila dia doa Tuhan tak makbul, tapi bila dia ambil semayang, dia semayang tu angkat dia. Nak buat solat apa ustaz? Buat solat tasbih. Kalau tanya saya lah, dia sebenarnya buat solat apa pun tak apa. Solat tahiyatul masjid pun boleh, duha pun boleh.